Suami kepada pelakon Amiza Aznan, Khairil Izhar Mohamad Nazir dilaporkan berada dalam keadaan kritikal dan kini menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur. Perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Amiza menerusi satu hantaran di Instagram miliknya selain meminta segala urusan berkaitan suaminya disalurkan melalui pegawai perhubungan awamnya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita doakan semoga dipermudahkan urusan Amiza dan suami. Assalamualaikum, suami saya Khairil Izhar Mohamad Nazir berada dalam keadaan kritikal dan telah ditidurkan di Hospital Kuala Lumpur. Segala urusan boleh hubungi pegawai perhubungan awam saya, katanya. Sebelum ini, Amiza yang juga merupakan peserta program Kilauan Emas Selebriti berkongsi foto Khairil ketika berada di dalam ambulans. Menerusi foto berkenaan, Khairil kelihatan mengenakan pakaian berwarna biru serta menggunakan alat bantuan pernafasan. Dalam keadaan tersebut, dia masih sempat menunjukkan isyarat tangan peace. Untuk rekod, Khairil pernah menerima rawatan di unit rawatan rapi pada Disember 2017 selepas mengalami serangan jantung. Dia juga pernah ditidurkan akibat masalah sesak nafas sebelum kembali sedar 2 hari kemudian pada Disember 2023.